Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, ni rakaman untuk gold. Okey, tahniah yang masih fokus pada buy. Untuk pagi ni kita belajarlah sikit-sikit kenapa tak boleh nak sell lagi. Bila open close price ni penting untuk belief kita untuk lakukan dagangan. Bila kita tengok market close sebagai momentum, kita follow je lah. Tapi kalau bila market breakdown, kita cut loss dan kita follow dia punya trend pula untuk kalau mencari sell sebab tu tajuk ni open close price ni bila aku nak sell ni sebab market masih buat ATH ni all time high. So dekat situ bila jadi market jadi situasi macam ni, jangan duk kelang kabut nak sell terus. Relax dulu, kita tunggu close price tu macam mana. Sekurang-kurangnya ada map kita dekat time frame H4. Bila jadi situasi macam ni, kita tengok dia masih lagi buat kenaikan. Ni 32 sekarang ni 303231 tu ada bubble H4. Saya silap dia cucuk lagi, dia pergi lagi 44. Sebab tu semalam saya punya analisis kemungkinan ada tendensi dia nak pergi 3044 tu ada. So hati-hati lah dekat situ kalau nak sell. Kalau buy tu fokus pada buy sahaja bila momentum tu masih buat kenaikan. Saya masih ada hold buy, tak dia fikir memang ada hold buy. So ni saya nak update siapa yang baru. Okey, untuk yang baru kita just marking open close price. Maksudnya open close price weekly macam mana. Kalau momentum masih lagi kenaikan, kita tak boleh nak sell. Reason kita yang kedua sebabkan satu dia dah break set tahu sell kat sini. Tu yang kita berjaga. Tapi kita nak menunggu bubble ni. Kalau siapa yang pakai SE, kita nak tunggu zone bubble ni untuk buy position. Kena faham kita kena tunggu. Tapi disebabkan lambat, kita nak curi-curi sementara di lower time frame untuk lakukan dagangan. Kalau kita tunggu weekly ni memang tak dapat lagi. Sebab kita nak tunggu dia pull back baru kita mencari buy. Ini adalah weekly. Sebab tu saya marking sini untuk map saya sendiri Okey, ni saya kongsi kat public. Nampak boleh marking dekat NT4, NT5. Maksudnya price kalau PH tu kita tahu ada zone weekly untuk buy position. So dekat sini bila jadi situasi ni kita tengok dekat sini kita tak boleh nak sell tau. Melainkan lower time frame. Lower time frame boleh sell. Tapi bigger time frame tak bagi jalan lagi. Kita tengok dekat daily dulu. Apa yang ada dekat daily? Kita just marking bubble ni. Saya kongsi dekat public, tak ada masalah. This zone buy kita boleh ambil dekat area 34 ataupun apa boleh ambil 33 untuk buy position yang pertama. Dan kita boleh ready dekat sini. Mungkin ada dekat lower time frame dekat 2985. Ni adalah dua zone buy untuk daily. Nampak kita tengok di daily pun masih dia close sebagai momentum. So kita tak boleh nak buat apa untuk kita nak sell. Reason kita tak ada sebab market tengah buat all time high. Walaupun kita pakai indicator apa pun, dia mesti ada exit plan. Kalau nak biarkan floating 800 1000 pip tak payah, baik kat loss sahaja. Okey, ni di daily dan kita tengok di H4 apa yang terjadi pada H4. Kita tengok sebab tu saya kata dekat zone ni kemungkinan dia boleh buat kenaikan sebab ada satu bubble. Nampak ni price dah cucuk, the bubble di reject ni. So hati-hati lah. Okey, GH4 ni dia ada dua bubble yang kita boleh pakai kat sini, 26, 25 dan sekarang ni adalah zone buy untuk H4. Kenapa H4 masih buy lagi? Kita besarkan H4 inilah zone H4 yang kita nak. Kita just tengok dia dah break ke belum ni. Kalau dia belum break shadow ni kita tak boleh nak kata ini yang paling high dan kita just marking yang ini. Sebab tu ada 2-3 bubble dekat sini untuk mencari buy position. So dekat sini nampak prime cocok bubble ni, dia pergi, dia macam nak pergi lagi. Kemungkinan dia nak pergi zone kita kat atas ni yang kita target. Dekat 44 ni, 49 ni kan. Dekat sini lah zone yang kita target untuk bukan kata terus sell. Kita tengok ada price action lah dekat situ. Kalau tak ada, dia naik lagi. So dekat sini kita nampak ada dua bubble yang terdekat untuk mencari buy. Dan kalau umpah nak marking sini pun boleh sebab selalunya dia dekat lower time frame ada dekat SE Maksudnya bubble, setiap bubble ni dia ada function dia untuk
map kita untuk lakukan dagangan. Sebab tu bila jadi situasi ni kita tak boleh nak sell, memang tak boleh lagi. Melainkan kita ada planning kita. Contoh, salah satu contoh, kita ada setup OC sell yang terbentuk dekat sini. So dekat sini kita boleh cari sell. Bila price pullback dalam zone, baru kita cari sell. So pasti ni kita sabar. Bila market tak bagi kita terfokus pada buy sahaja. Walaupun sebab tu beza market sebelum ni dan market kekini. Sebab tu support resistance dia boleh break, juga tak boleh. So kat sini map kita. Bila kita dah buat macam ni, apa tindakan kita pagi ni? Tindakan kita pagi ni, kita menunggu confirmation lah. Confirmation price ni reject kat sini, maksudnya ada bubble kat sini. Dan kita tengok dekat time frame H1, apa yang ada dekat time frame H1. Dekat time frame H1 ni tengok dekat time frame H1 ni ada tak setup OC sell? Tak ada, fokus lah pada buy. Dan kita nampak ni ada satu SE, sebab tu price reject guys 31 ni untuk dikenaikkan lagi. Maksudnya dia boleh lagi all time high. So follow saja trend tu. Melainkan kalau dia breakdown, kita kat loss lah, sebab kita ada 2-3 zone yang kita tengah tunggu. 2-3 zone, nampak 31 ni dia dah pergi dah. Dia pergi ambil PO, ni ada bubble. Sebab tu setiap bubble ni penting. Dia tak ada bubble, alamak, tak sempat nak buy, tak ada masalah. Kalau tak sempat nak buy bubble ni, jangan kejar market dah ni. Tunggu dia pullback. Tak break zone ni, buy lah. Buy dan terus naik. Teruskan fokus pada TP zone. Maksudnya kalau nak TP tu dia mesti ada satu reversal yang agak kuat. Itu untuk yang jenis hold position. Saya memang ada hold lah. Yang jenis hold position sekurang-kurangnya ada setup OC sell di H4, tapi rugi lah kalau rasa macam dah running dah 400-500 pip kan. Lock lah dulu ataupun set BE minimum kan. Sebab kita nak tambah layer lagi, bukan maksudnya kita terus layer. Kita tengok dia masih lagi all time high, kita fokus saja pada buy di lower time frame. Dan map kita bigger time frame, kita tengok saja. Bila ada reversal yang agak kuat, kita berhati-hati. Okay, so itu saja rakaman saya. Thank you yang support, thank you yang masih join membership. Saya tak ada update sebab bubble tak bergerak semalam. Sama je 2 hari ni bubble stay macam ni. Dekat sini lah ni, nampak ada 3 bubble. Kemungkinan ada tendensi kalau dia dah buat setup OC sell. So dekat sini map kita yang kedua untuk entry, ataupun dekat sini. So dekat sini dah price dah start reject. So ada tendensi dia nak mencari 304 area untuk kita tengok apa price action dekat sini. Kalau tak ada, dia masih lagi buat all time high. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum, selamat puasa semua. Ingat satu je, bila ada entry mesti ada SL. Pakai bigger time frame, lower time frame bahaya terperangkap. Saya ada berhenti saya dekat, sebab saya IB bila IB kita nampak kenapa dia floating. Disebabkan mungkin di sell. Kita hati-hati tau. Bila nak sell tak ada masalah, yang penting ada exit plan. Kita jumpa next video.